Tragedi pesawat Air India yang terhempas sejurus berlepas dari Ahmedabad menuju ke London pada Khamis meragut sekurang-kurangnya 265 nyawa, menjadikannya antara nahas udara paling buruk dalam sejarah negara itu. Pesawat jenis Boeing 787-8 Dreamliner yang membawa 230 penumpang dan 12 kru itu dilaporkan terhempas di kawasan asrama sebuah kolej perubatan, menyebabkan kematian bukan sahaja dalam pesawat tetapi juga melibatkan beberapa pelajar dan penduduk setempat. Air India mengesahkan 241 daripada mangsa berada dalam penerbangan AI-171 dan hanya seorang penumpang terselamat iaitu seorang warga Britain berketurunan India yang kini sedang dirawat di hospital. Antara yang terkorban ialah bekas Ketua Menteri Gujarat Vijay Rupani dan pihak berkuasa menyatakan bahawa kebakaran yang berlaku selepas nahas terlalu dahsyat hingga menyukarkan usaha menyelamat dan pengencaman mangsa yang kini sedang dilakukan melalui ujian DNA. Syarikat Indo Air India Tata mengumumkan bantuan kewangan kepada keluarga mangsa selain menanggung kos rawatan dan kerja pembaikan di lokasi kejadian.